Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal berarti dekat minhum. wa yaqulu Ambil semula. wa Jadi kita berhenti kat minhum tu. Kita ambil semula bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzina taqul. natakun Okey, wallah. wallahu yaktubu ma tubayyitun fa'rid an Rid anhum wa tawakkal ala Allah. wa kafa billahi wakila afala tatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajudu fihi Ambil bola. Walau kana min indi ghairillahi walawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila rasulu li awi ila ulil amri minhum. Ambil semula. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila waqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsah wa hadidil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila man yasfa syafa'atam hasanatam yakul lahu nasibun minha. Betul tak? Betul tak? Kita tengok tadi mayasya dan mayasfa ya. Kita tengok sikit mayasya tu nun temu dengan ye dah. Min temu dengan ye hukum apa? Nun temu dengan ye. Ia kan mangguna. Dia mangguna. Dengan dengung. Jadi kalau kita ambil ini nun dengan ye, waktu min dengan nun, ye dengan wa. Jadi dia panggil ye dengan apa tu? Mangguna. Ye dengan nakis. Ye dengan nakis ni kita masuk separuh-separuh. Maknanya nun pun kita dengar, ye pun kena dengar. Jadi separuh pagi dengan adik. Contoh bunyi dia mai nun. Bagi dia hok dia separuh. Atau ye pula separuh. Jadi mai yas tu temu dengan shin tu. Jadi mai yasfa. Ada sebut si pula ada 3 titik lah. Siapa? Jadi sambil mula tengok dulu. Man yasfa' syafa'atan hasanatan. Sini tanwin tu. Temu dengan je. Sama je dengan mangunah je. Tapi di atas nama tanwin. Jadi tang tu makna ter dengan nun lah. Nun mati.
Jadi kita akan berhenti dapat nasibum mihar lagi ya. Ketika dia kita baca man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Berhenti kejap. Sekarang nasibun minha dulu. Dia idgham maghnah juga. Jadi dia ada dua macam fi'il sembilan tu kan. Dengar. Lepas tu idgham maghnah tu ditemu dengan mim. Mim ada satu. Ni kita panggil idgham dia. Idgham kamil. Jadi bung tu nasibum tekan atas mim. Nasibum minha. Nasibum minha. Minha dah boleh sebab dia temu dengan he. Lepas tu izhar. Jadi nasibum minha. Minha tu nun jangan dengar. Nasibum minha. Okey, sekarang. Wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Macam ayat ni saya macam yolah. Ada tu. Ada idgham maghnah juga. Okey, wa kana Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa iza huyyitum bitahiyyatin Okey, tengok. wa hayy. Tengok. Wa iza lah. Lepas tu kita baca huyya. Okey. Tengok dia kaya tu. Lepas tu tum, ming itu. Ming temu dengan ber. Jadi nak buat kan ming mati tengah ber tu hukum apa? Ming tu safawi. Nak izhar safawi ke ataupun ikfa safawi. Dia ber hutir je. Kerana izhar safawi dia ada 28 huruf, dia sutih huruf saja yang boleh didengung. Sutih huruf ber ni lah. Jadi ikfa safawi. Maka kena dengung tum boleh jangan buat tumbita tak apa. Tumbita tak apa. Tumbita yatim fahayyu. Dengung atas min dengan ber tadi. Okey. Ambil mula wa iza. Wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tu nak uti berapa hakat nak uti ha? Dua. Kecil dua pasal mak Asli. Ah. Tak berhenti. Mak dia tu berarti tu faham tu ha. Mak dia. Mak wajib. Jaiz. Ada usata. Mak Jaiz. Mak Jaiz berarti ialah dua harakat. Kalau nak wasal nak sambung 4 harakat. Contoh kita nak sambung ni. Awrudduha tu pa. Inna Allah. Okey, teruskan. Ambil awruddu. Ambil awrudduha. Awrudduha inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Hasiba dua harakat mak asli. Ia mati. Bertemu dengan huruf kasrah sin. Okey, lagi satu. Kita seterusnya muka surat 92 Allahu la. Allahu la ilaha illa huwa. Jangan huwa. Hu. Allahu la ilaha illa hu. Hu dah. La yajma'aka la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Tapi ada dekat ada kita dapat nak berhenti hujung no.
kita ambil temu situ dah. Fi. Peti situ. Jadi ambil bola. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Ha gitu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati. La yajma'annakum illa yaumil Qiyamati la raiba fihi. Fih. Fihi. Waman. Waman asdaku minang. Waman asdaku. Waman Asdaku asdaku minallahi hadisa. Wama lakum fil fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Kasabu dua hakak. Mak jahil. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlillah lillahu falan tajida lahu sabila. Waddu la takfuru takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a tu mesti 5 harakat sebab mak wajib. Sambung balik pak. 4. Ambil bola ni. Takfuru atau waddu lah. Okey, Waddu. Waddu Lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mudah tak Waddu la takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Sebab alif mak tu atas alif tu ada mak tu. Ada mak tu. Sawa'a. Doa dua dah. Jadi pak pun nak berhenti pak saja sebab mak apa? Mak wajib. Jadi nasawa'a. Itu. Okey, ambil pada. Pada tattakidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Okey, baik. Wa in tawallaw fakuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dah tak payah ambil. Baca di atas kabdu saja, atas ting. Wajadtumuhum. Mula harkat. Mula tak. Wa in tawallaw fakuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakidu minhum waliyan. Boleh tak Wala tattakidu minhum waliyan wala nasira. 2 rakaat. Sadaqallahu